Kuis Tajwid Part 19. Jawab dulu, baru semak jawapan. Jom kita mulakan. Soalan yang pertama. Huruf alif, waw, ya adalah merupakan huruf mad. A. Betul. B. Salah. Jawapannya A. Betul. Seterusnya. Apakah hukum tajwid pada kalimah yang bergaris? A. Mad jaiz munfasil. B. Mad wajib muttasil. Jawapannya B. Mad wajib muttasil. Seterusnya, berapa harakat bacaan mad wajib muttasil ketika wasal? A. 4 atau 5 harakat. B. 6 harakat. Jawapannya A. 4 atau 5 harakat. Seterusnya, apakah hukum mad pada kalimah yang bergaris? A. Mad iwad. B. Mad tamkin. Jawapannya A. Mad iwad. Seterusnya, berhenti bacaan dengan berapa harakat? A. Dibaca pendek. B. Dibaca panjang dengan kadar 2 harakat. Jawapannya B. Dibaca panjang dengan kadar 2 harakat. Selesai 5 soalan untuk kuis kali ini. Dapat berapa betul? Tulis di ruangan komen dan kongsikan kepada seseorang.